Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati saudari pengacara majlis, yang berhormat Cik Khairy Jamaluddin, Menteri Belia dan Sukan, yang bahagia Datuk Harun bin Cik Su, PKSU Strategik KBS, yang bahagia Tuan Haji Zainuddin bin Yahya, Ketua Pengarah KBS, yang berusia Cik Nik Abdul Kadir bin Nik Muhammad, PKSU Pengurusan KBS, Ketua-Ketua Bahagian Kementerian Belia dan Sukan, pihak pengurusan DRB HICOM, Kuala Lumpur Airport Services atau KLAS, dan Composite Technology Research Malaysia atau CTRM. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat sejahtera. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah meredakan kita berkumpul pada pagi ini dalam merealisasikan majlis pada hari ini. Terlebih dahulu, izinkan saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Menteri Cik Khairy Jamaluddin yang meletakkan program penyediaan tenaga kerja mahir sebagai satu proses yang penting bagi membuka minda kedua-dua belah pihak. Saya juga suka untuk mengucapkan syabas kepada YB yang telah membawa a breath of fresh air dengan style yang berlainan terhadap pentadbiran kerajaan. His casual style and but with substance has redefined the word belia. Anak-anak generasi milenial, termasuk anak-anak saya, tertarik dengan pendekatan baru yang dibawa oleh YBKJ. The brand KJ is fresh, new and different, and they all want to be like KJ. Congratulations, sir. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, sejak awal penubuhan DRB HICOM, kami amat committed dalam pembangunan modal insan bagi melahirkan tenaga kerja yang mahir dan dinamik. Pekerja seluruh kumpulan DRB HICOM adalah berjumlah lebih kurang 60,000 orang. Tapi dalam masa sedekat yang lalu, majikan sekarang berdepan dengan nilai-nilai kerja dan etika kerja yang sedikit berbeza, terutamanya dengan kemasukan ramai lagi Gen Y dan kumpulan milenial menyertai tenaga kerja. Managers at the workplace who are experienced and very mature, atau istilah sekarang ni dipanggil otai, they are having problems in adjusting with this young group. If I may, YB, I would like to just recite a short story. A manager was walking around at the beach and found an Aladdin lamp. He rubbed it quickly and a big genie appeared. The genie said, "I have been in this bottle for so long, and thank you for releasing me. Normally I would grant 3 wishes, but since I'm so rusty, I can only grant you 1 wish." So the man quickly took out a map and showed the Middle East area. He pointed to the genie, "I'm fed up with all these wars around these countries, especially between Israel and Palestine. So, genie, my wish is for these countries not only to live in harmony, but to love one another." So the genie said, "I'm good, but I'm not that good. So please think of another wish." So the manager said, "Okay, I'm having some problems at work, managing all these young guys coming into my company." "What's the problem?" asked the genie. Manager said, "They don't follow our dress code. They ask more questions than they actually do work. They like to argue. They always look at their watches when it's at 5 p.m. and they never want to do overtime. So what do you want me to do?" the genie said. So the manager said, "I want you to change them and make them listen
to all the managers. So the genie paused and said, "Let me see the Middle East map again." Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memorandum persefahaman yang akan dimeterai pada hari ini melibatkan kerjasama di antara DIB Hancom yang diwakili oleh syarikat-syarikat anak-anak syarikat kami, KLAS dan CTRM. Untuk makluman hadirin sekalian, melalui kerjasama dengan pihak KBS, ada seramai 41 orang graduan sedang menjalani latihan intensif dan on-the-job training, dan 21 graduan ditempatkan di KLAS dan 20 di CTRM. Sedikit tentang KLAS dan CTRM, seperti yang telah dilihat dalam video. KLAS dipertanggungjawabkan untuk mengendalikan kargo dan perkhidmatan di airport-airport di bawah naungan Malaysia Airports Berhad. Ia juga memberi perkhidmatan kepada airline-airline yang terkemuka untuk mengendalikan makanan dalam kapal terbang, menyediakan perkhidmatan ground traffic control dan juga kaunter-kaunter check-in. Tapi aktiviti yang paling utama ialah untuk mengendalikan kargo-kargo di semua airport-airport komersial di Malaysia. Satu perkara penting bagi KLAS ialah pengendalian kargo telah bertumbuh dengan pesat melalui industri e-commerce. DIB Hancom telah baru ini membuat keputusan untuk menggabungkan aset-aset industri logistik kami yang kami miliki, iaitu Pos Malaysia Berhad, Konsorsium Logistik Berhad dan juga KLAS dalam satu organisasi yang besar untuk mencipta syarikat logistik terbesar di rantau Asia. CTRM pula adalah anak syarikat kami yang mempunyai 12 bilion ringgit order book dari syarikat Airbus dan Spirits. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, tiap-tiap pesawat Airbus di dalam dunia ini ada beberapa bahagian di sayap dan di bahagian-bahagian yang lain yang diperbuat oleh CTRM di fasiliti kami di Melaka. Ini termasuk pesawat A320 dan A350. Tuan-tuan dan puan-puan, pada masa sekarang ini lebih ramai lagi kumpulan Gen Y dan milenial akan menyertai tenaga kerja di negara. Seperti cerita tadi, majikan sekarang perlu mencari kaedah lain-lain, mungkin perlu menguasai cara bekerja untuk menarik minat kumpulan golongan muda ini. Tetapi majikan juga perlu mengambil iktibar bahawa syarikat-syarikat ternama dunia seperti Microsoft, Apple, Alibaba, Walt Disney, Google telah meraih idea-idea yang mantap dari kumpulan muda ini. Malah saya ingin berkongsi sedikit cerita, ni kisah tentang Maybank. Maybank yang kami semua maklum adalah salah satu syarikat terbesar di dalam negara. Presiden dan CEO Maybank, Datuk Farid Alias, sahabat saya, baru 2 minggu lepas kami berborak. Beliau mengatakan beliau kerap kali mengadakan dialog dengan kumpulan muda di dalam syarikat Maybank. Salah satu dari usaha Maybank ialah untuk mencari idea mengurangkan kos, terutamanya mengurangkan pembukaan cawangan-cawangan Maybank di seluruh negara untuk menurunkan kos yang tinggi. Pihak pengurusan Maybank pula tidak faham bagaimana dengan adanya portal Maybank to You yang digunakan pakai berjuta-juta pelanggan Maybank, yang sepatutnya boleh mengurangkan jumlah pelanggan berurusan di cawangan-cawangan. Sebaliknya, bilangan yang melawat cawangan di Maybank bertambah. Ini bermakna Maybank tidak dapat mencapai objektif untuk mengurangkan pembukaan cawangan yang menelan kos yang tinggi. So, dalam salah satu dialog Datuk Farid bersama golongan muda di Maybank,
seorang pemuda memberikan jawapan yang ditunggu-tunggu. Beliau berumur 24 tahun dan memberitahu Datuk Farid, walaupun mempunyai jutaan pelanggan yang menggunakan portal Maybank to You, tetapi portal ini hanya memberi fokus terhadap pelanggan berbahasa Inggeris sahaja. Maybank to You tiada portal dalam bahasa Malaysia, China atau India. So the senior management of Maybank was shocked that they have never thought of this, something simple, but it means a lot. This to them was a brilliant answer, and they are now working very hard to introduce the Maybank to You portal in multi languages. So ini kisah benar, macam cerita tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, harapan utama di RB Highcom adalah supaya graduan-graduan ini berjaya memperolehi ilmu, bukan saja mempertingkatkan taraf kemahiran, tapi juga meningkatkan taraf produktiviti negara. Di RB Highcom kami juga berharap bahawa graduan-graduan ini dapat mencetuskan idea yang boleh memantapkan lagi bisnes syarikat kami. Sebelum saya mengakhiri ucapan, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada seluruh kaki tangan yang terlibat untuk menjayakan kerjasama ini. Saya juga perlu mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Cik Khairi Jamaluddin yang mempunyai semangat dan inspirasi untuk memastikan program-program sebegini diketengahkan dan juga diberi kepentingan. Kami di RB Highcom menyambut semangat ini dengan tangan yang terbuka sebagai salah satu tanggungjawab sosial kami. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terima kasih saudari pengacara majlis, sahabat saya yang berbahagia Datuk Seri Syed Faizal Albar, pengarah urusan kumpulan DRB Highcom, yang berbahagia Datuk Abdul Harith bin Abdullah, Ketua Pegawai Operasi Edaran Otomotif dan Pertahanan DRB Highcom, TKSU, KBS, Dr. Harun dan Cik Nick, Tuan Haji Zainuddin Yahya, Ketua Pengarah Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia, Kementerian Belia dan Sukan, warga DRB Highcom, kelas CTRM serta para hadirin, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Pertamanya saya memanjatkan kesyukuran pada pagi ini. Alhamdulillah dapat kita memeterai memorandum persefahaman antara Kementerian Belia dan Sukan dan juga kumpulan DRB Highcom yang diwakili oleh dua anak syarikatnya, iaitu KLAS dan CTRM. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Seri Syed Faizal, Datuk Harith dan rakan-rakan daripada DRB Highcom kerana pada pagi ini berkongsi impian Kementerian Belia dan Sukan dan juga Kerajaan Malaysia untuk kita merapatkan lagi jurang antara industri dan juga institut-institut latihan kemahiran awam. Apabila saya dilantik sebagai Menteri Belia dan Sukan, sudah pasti dalam Kementerian Belia dan Sukan ini tumpuan yang selalu diberi adalah kepada program-program sukan dan program-program belia. Tetapi terletak di dalam Kementerian Belia dan Sukan ini juga adalah bahagian pembangunan kemahiran. Dan di bawah bahagian pembangunan kemahiran ada 20 institut kemahiran belia negara ataupun IKBN. IKBN ini terdiri daripada institut-institut latihan kemahiran awam yang menjadi pusat-pusat tumpuan bagi latihan TVET ataupun Technical Vocational Education and Training yang disediakan oleh Kerajaan Malaysia untuk belia dan belia wanis kita yang ingin mengikuti aliran vocational dan juga aliran technical dan bukan aliran akademik. Kami di KBS dan juga rakan-rakan kami di
Kementerian Sumber Manusia yang mengendalikan Institut Latihan Perindustrian, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah yang mengendalikan semua institut TVET di bawah MARA, rakan-rakan kami di Kementerian Pendidikan Malaysia yang menguruskan college-college community, politeknik dan juga college-college vocational. Semua adalah sebahagian daripada ekosistem TVET yang ditubuhkan oleh kerajaan untuk memastikan bahawa setiap anak muda dapat menyerlahkan potensi mereka. Dan apabila saya dilantik menjadi Menteri Belia dan Sukan, saya telah membuat keputusan untuk memberi tumpuan kepada bahagian pembangunan kemahiran. Walaupun sukan, belia dan sebagainya masih lagi banyak dapat liputan dan juga masa saya, tetapi saya telah memulakan satu program transformasi IKBN pada tahun 2014. Kerana bagi saya, walaupun pencapaian yang cemerlang dalam bidang sukan itu sangat penting, program-program pembangunan belia juga sangat penting, tetapi yang mungkin lebih penting lagi adalah untuk menyediakan masa depan negara kita dalam bentuk modal insan yang terlatih dan mempunyai kemahiran yang tinggi. Sebab itu pada hari ini bila saya melihat video yang ditayangkan tadi daripada DRB HiCom, saya rasa we share an objective and vision to make sure that we train young Malaysians to be the best that they can be, so that we can supply our country's economy with a skilled workforce and with young people that can fulfill their potential. Saya bangga kerana hari ini saya boleh laporkan kepada tuan-tuan puan-puan semua bahawa apabila kita telah mulakan program transformasi IKBN pada tahun 2014, tahap kebolehpasaran ataupun employability rate lepasan IKBN kita hanya 80% sahaja. Maknanya 8 daripada 10 mendapat kerja dalam 6 bulan selepas mereka tamat latihan mereka di IKBN. Selama 2 tahun kita telah kerja kuat. Kita telah merombak kurikulum, kita telah mengadakan perjanjian dengan industri, kita telah membawa nilai tambah daripada industri kepada IKBN kita, dan dalam tempoh masa kurang daripada 2 tahun kita telah berjaya menaikkan tahap kebolehpasaran ataupun employability rate lepasan IKBN daripada 80 kepada sekarang ini lebih daripada 90%. Ini satu kejayaan yang sangat-sangat dibanggakan. Selain daripada itu, kita tidak hanya berpuas hati dengan tahap kebolehpasaran saja. It's not that they are able to get jobs, but we want to make sure that they are paid better. We want to make sure that industry prices TVET graduates better than they do at present. Sebab itu, the next aim that we have adalah untuk memastikan bahawa starting salary bagi lepasan IKBN adalah 10% lebih tinggi daripada purata industri pada hari ini. And we are starting to see that in some industries, especially when we work closely with them through our MOUs like what we are concluding today. Selain daripada itu, kita nak pastikan bahawa IKBN is the institute of choice as far as TVET is concerned, dan kita nak pastikan bahawa our return on investment is reduced in terms of the time taken. So our expenditure is more efficient in our IKBNs. Selepas transformasi fasa pertama, saya telah memperkenalkan sasaran fasa kedua. Sasaran fasa kedua adalah untuk memastikan bahawa bukan hanya technical competency graduan IKBN kita adalah mantap dan memenuhi keperluan industri, tetapi juga dari segi keterampilan mereka, dari segi kemahiran berbahasa, dari segi apa yang disebutkan sebagai soft skill mereka juga dapat dimantapkan. Sebab itu saya telah memperkenalkan dan mencabar bahagian pembangunan kemahiran Kementerian Belia dan Sukan, program 2050, iaitu pada year 2020, half 50% of our courses in IKBN are taught in English, especially kursus-kursus yang ada kaitan dengan frontline service dan juga dengan technical services yang memerlukan penguasaan bahasa Inggeris yang tinggi. This is a big challenge for them, sebab bukan hanya perlu kita tingkatkan penguasaan bahasa Inggeris
pelajar, penuntut, pelatih kita, tetapi more crucially, tenaga pengajar perlu di upskill untuk dapat menguasai bahasa Inggeris dengan lebih hebat lagi. Pada hari ini saya berterima kasih kerana kita memeterai satu ataupun dua MOU yang sangat-sangat penting. Untuk makluman Datuk Seri Faizal, tahun ini saja kita telah memeterai dua MOU, satu dengan MRCB, satu lagi dengan Prasarana Malaysia. Tetapi ini merupakan, kalau tak silap saya, the 26th and 27th MOU that we are signing with industry. Ia bukan semata-mata MOU saja yang mengundangkan majlis di mana CEO datang, saya datang dan sebagainya. Tetapi MOU ini adalah hard commitment daripada industri untuk menawarkan beberapa tempat. Pertamanya dalam bidang OJT, on the job training, dan seterusnya job placement, dan juga sama penting adalah pendedahan kepada tenaga pengajar kita, because it is not enough that the MOUs are utilised for on-the-job training and job placements for our trainees, but it is also crucial that industry is able to come in and assist us to improve and upskill our trainers so that the modules and the teachings are exactly what industry requires. Sebab itu pada hari ini kita sangat bangga, sebab bagi saya DRB HiCom antara syarikat gergasi yang paling hebat dalam negara Malaysia, dan dengan dimeterai dua perjanjian ini, saya percaya dan yakin pelajar-pelajar, penuntut-penuntut daripada IKBN yang terlibat dalam bidang teknologi otomotif, teknologi mekanikal, teknologi awam, penyelenggaraan pesawat, hospitality dan juga lain-lain bidang akan dapat manfaat daripada MOU bersama dengan kelas dan juga bersama dengan CTRM. Saya harap dengan adanya MOU ini kita akan melihat pelajar-pelajar lepasan IKBN satu hari nanti adalah sebahagian daripada pasukan yang akan membina komponen-komponen yang disebutkan oleh Datuk Seri Faizal tadi. Bukan komponen biasa, tetapi komponen pesawat, komponen sayap yang akan digunakan dalam setiap pesawat Airbus. And you can be proud. You can be proud that every time kita naik pesawat Airbus, tengok kat luar tingkap, tengok kepada sayap, yakin bahawa sayap itu tidak akan rosak, sebab saya yang membina sayap tersebut dan saya adalah lepasan IKBN. So that is the kind of pride that we want from this. Untuk makluman Datuk Seri Faizal, carbon disc brake untuk pesawat Airbus kebanyakannya dibina di sini juga, di satu kilang Safran Group di kawasan parlimen saya, di Sendayan, Parlimen Ngembau. Jadi saya selalu cakap, saya selalu sebut bahawa kalau tak ada orang Ngembau, pesawat tu tak boleh berhenti dah, ya. Hari ni kalau tak ada pelajar IKBN, pesawat itu tak boleh terbang, ya. Jadi we play an integral role. Saya difahamkan bahawa melalui perjanjian ini, seperti mana yang disebutkan tadi, 100 penempatan latihan industri OJT pelajar IKBN dalam bidang kemahiran bersesuaian dalam tempoh masa MOU ini 3 tahun bersama dengan DRB HiCom atau anak-anak syarikatnya dengan IKBN, lawan-lawan akan disediakan dan sebagainya. Yang kedua, KBS dengan KL Airport Services, kita mengendalikan bootcamp Customer Service Officer dan RAM Service Assistant. Ini juga Datuk Seri satu lagi pembaharuan yang kita bawa dalam IKBN. I told our bahagian pembangunan kemahiran, of course kita ada segala diploma, sijil, SKM tahap 1, 2, 3 dan sebagainya yang ditauliahkan oleh MQA, yang kita perlu meluangkan masa selama setahun lebih dan sebagainya. That's fine, we continue with that, sebab itu adalah the standard TVET curriculum in Malaysia. Tetapi industry is moving fast, and sometimes we don't need to send and train someone for 1 year, for 2 years for them to be ready for the job. So we are approaching more companies and more industry players for bootcamp training and bootcamp placements. Within 3 months, they can get a job. Jadi kita telah banyakkan kursus-kursus bootcamp ini, dan dengan kelas 30 orang daripada IKBN ataupun belia untuk jawatan CSO dan 30 lagi untuk RSA, straight to work.
straight to work, and that's what we want to do. We want to make sure that young people who have the drive, who have the discipline, and who have that focus and the determination to want to go through a boot camp for 2-3 months, we can get them straight to work, because employment is key, and then they get skills and experience along the way. Selain daripada itu, kita juga dapat OJT dan juga peluang pekerjaan tetap kepada pelajar melalui kelas. Dan untuk CTRM pula, saya difahamkan bahawa akan memberi peluang penempatan latihan OJT kepada 10 pelajar dalam kursus pembaikan struktur pesawat di IKBN Pekan, dan bersedia menyumbang bahan peralatan latihan atau waste material untuk tujuan latihan di IKBN Pekan. And crucially also, terima kasih Datuk Seri, menawarkan latihan pendedahan kepada semua pengajar-pengajar kursus pembaikan struktur pesawat komposit selama 2-14 hari. This is what I'm talking about. Not just for the students, tetapi juga kepada tenaga pengajar melalui kursus in-plant training dan juga latihan peluang latihan dan penempatan sangkutan industri. Tidak cukup untuk kita latih pelatih sahaja, tetapi sangat penting untuk ada pemindahan teknologi daripada industri kepada tenaga pengajar agar kita menginstitusikan segala knowledge, ilmu dan kemahiran daripada industri kepada tenaga-tenaga pengajar kita. Sebagaimana yang saya telah ucapkan semasa majlis menandatangani MOU bersama dengan kumpulan prasarana pada 16 Mei yang lepas, dalam rancangan Malaysia ke-11 ini, KBS akan membanyakkan program-program yang dapat membantu golongan belia, terutamanya belia yang datang daripada kumpulan B40, belia yang tidak dapat meneruskan pengajian mereka dalam aliran akademik. And this has been a strong focus of mine and also the Ministry of Youth and Sports. Our mission is to make sure that we fulfill every single young Malaysian's potential. And when I said that, it was not just an empty promise. When I came in, the first thing I said, you must realize that setiap anak muda Malaysia mempunyai potensi yang berbeza. We cannot define the success of a young Malaysian simply because he or she went to university and obtained a degree. Just because he couldn't go to university, just because she couldn't go to university, it doesn't determine their future success. It doesn't determine their present success. But what we need to do is to create more pathways to success. One pathway is TVET, what I feel extremely strongly about. Sebab dalam setiap tahun kohort yang tamatkan SPM 500,000, mungkin 200-250,000 akan sampai ke Menara Gading University. And what about the rest? Are we going to cast away 50% of that cohort dan mengatakan bahawa mereka tidak successful? Mereka tidak ada masa depan. Sebab itu we must invest in alternative tracks of education. TVET is one of it. It's not the only one, but TVET is one of it. Sebab itu we want to build a world-class technical vocational education training system, like they have in Germany, like they have in Korea, like they have in Japan, like they have in industrialized economy, where they leave the TVET and the vocational stream, and industry prices them according to their skills and not according to whether or not they have a degree. And that is my dream, that one day kita dapat membangunkan modal insan mengikut potensi masing-masing. And we are seeing that today. Datuk Seri, untuk makluman Datuk Seri, 90% employability rate at IKBN. I can tell you some faculties at some public university, the employability rate is not even 70%. I won't mention which faculty or which university. Yeah? But because they do not meet the criteria of industry. Here in IKBN, our business is meeting the needs of industry. Sebab itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada DRB HICOM kerana dapat memeterai MOU pada hari ini. It's not just OJT, it's not just job placement, it's not just a boot camp, but it's a signal of intent that we intend to work closely with industry. That the entire government ecosystem that is dedicated towards TVET, latihan technical dan vocational, akan bergerak selangkah dengan industri untuk memastikan bahawa tidak ada mismatch, tidak ada jurang, dan apa yang kita latih, siapa yang kita latih di dalam institut-institut latihan kemahiran awam Kerajaan Malaysia menepati keperluan industri dan dapat menyumbang ke arah peningkatan kemahiran dan juga sumber manusia Malaysia ke arah
negara dan ekonomi berpendapatan tinggi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Memorandum Persefahaman KBS dan DRB HICOM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.